Asmida gelisah dan asyik melihat telefon, berulang kali menghubungi Ali tetapi gagal. Asmida curiga, menuduh Ali mengambil kesempatan mendekati Wahidah lalu menghina Afia sebagai budak cacat. Secara tiba-tiba, Asmida terjatuh dari tangga, perutnya terhentak kuat. Dia menjerit kesakitan, tetapi tiada siapa yang mendengar. Nasib baiklah Nadia datang ke rumah Asmida. Gagal hubungi Asmida, membuat Nadia hubungi Fahim. Fahim yang ada kunci rumah terus membuka pintu dan cemas melihat Asmida tiarap berlumuran darah. Asmida terus dibawa ke hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri. Asmida terbaring lesu di atas katil hospital, sangat tertekan menerima nasibnya yang mengalami keguguran. Dia mula menganggap segala yang menimpanya sebagai balasan terhadap perbuatannya sendiri. Asmida teringat perbualannya dengan Wahidah. Asmida mendesak Wahidah supaya menyerahkan Afia kepada Ali dan memulakan hidup baharu bersama Fahim. Tanpa memikirkan soal hukum agama, Asmida malah dengan berani mengaku di hadapan Wahidah bahawa dia berasa bangga mengandungkan anak Ali. Asmida menerima satu lagi berita yang membuatnya menangis berterusan. Rahimnya telah dibuang untuk menghentikan pendarahan. Nadia terpaksa sampaikan berita itu kepada Asmida selepas Asmida mendesaknya. Sungguh malang nasib yang menimpa Asmida. Asmida menanggung sakit di hospital. Ali sibuk ingin meraihkan ulang tahun perkahwinan dengan Wahidah, mendesak Wahidah menggunakan baki tempoh iddah untuk mereka rujuk semula. Rupanya Ali tidak tahu yang Asmida keguguran di hospital. Dia terdiam dan terkejut ketika Wahidah sampaikan keadaan Asmida. Benarlah kata orang, manusia hanya menyesal selepas kehilangan segalanya. Asmida mengaku depan Nadia, apa yang terjadi padanya ketika itu adalah kifarah atas perbuatannya menghancurkan dua perkahwinan, kifarah menghina suami tidak subur, dan kifarah berzina serta mengandungkan anak orang lain. Selanjutnya, Ali tidak dapat hubungi Asmida. Wahidah telah menasihati Ali untuk tunaikan janji kepada Asmida dan bertanggungjawab dengan menikahi Asmida. Wahidah mahu Ali membimbing Asmida. Farah tidak mahu meneruskan majlis perkahwinan dengan Wazi dalam tempoh terdekat, tetapi ibu bapanya mendesak untuk teruskan majlis. Wahidah membantu Ali untuk bertemu dengan Asmida di hospital. Malangnya Asmida tidak mahu berjumpa dengan Ali. Asmida hanya mahu berjumpa dengan Wahidah. Fahim dan Ali yang ketika itu di ruang menunggu depan bilik wad terpaksa akur dengan permintaan Asmida. Ali dan Fahim sempat berbual ringkas ketika Wahidah dalam bilik wad. Ali minta maaf atas semua perbuatannya terhadap Fahim. Ali berjanji akan bertanggungjawab terhadap Asmida. Sebelum Wahidah masuk bilik wad, Asmida teringat semula perbuatannya mengata Afia anak cacat dan hanya dia yang mampu melahirkan anak sempurna depan Ali. Sekali lagi, air mata Asmida menitis tidak berhenti. Dalam bilik wad, Asmida buat pengakuan pernah cakap anak Wahidah cacat. Demi mendapatkan kemaafan Wahidah, Asmida sampai jatuh katil, mengejar Wahidah yang hendak keluar bilik wad. Wahidah tetap menunggu Asmida sedar selepas tidak sedarkan diri akibat pendarahan ringan. Wahidah sanggup memaafkan Asmida, anggap Asmida sebagai salah satu pengalaman hidupnya. Wahidah juga pulangkan semula Ali kepada Asmida, mengaku bahagia bersama Ali selama lebih 5 tahun mereka bersama. Kalau dulu, mungkin Asmida akan menjadi wanita paling gembira kerana berjaya mendapatkan semula Ali. Tetapi kali ini tidak. Asmida suruh Wahidah sampaikan pesan kepada Ali. Asmida sudah tidak mahu berjumpa Ali buat selamanya. Asmida putuskan hubungan dengan Ali. Seterusnya, Asmida cuba hubungi Fahim tetapi panggilan tidak berjaya disambungkan. Nadia membantu Asmida keluar dari hospital. Nadia juga yang cuba memujuk Asmida untuk lebih bersemangat.
Asmida singgah ke rumah mentuanya dan merayu memohon maaf kepada ibu mentuanya. Di hadapan Farah, dia mengaku masih tidak mampu melupakan Fahim. Namun, Farah dan ayah mentuanya menegaskan Fahim sudah tidak mahukannya lagi dan Asmida perlu melupakan lelaki itu. Fahim kini berada di luar negara dan hanya akan pulang untuk majlis pernikahan Farah dan Wazi. Tambahan pula, tempoh iddah mereka telah berakhir selepas Asmida keguguran. Ayah mentuanya sampaikan pesanan terakhir Fahim buat Asmida. Fahim tidak akan kembali kepada Asmida. Cinta Fahim pada Asmida tidak mampu memadamkan semua pengkhianatan dan luka yang Asmida berikan. Beberapa hari berlalu, Ali luangkan masa berbual dengan Wahidah. Ali sampaikan keputusan Asmida yang sudah tidak mahu kembali pada Ali. Ali minta maaf pada Wahidah sebab gagal jaga nafsu dan tidak menjaga perasaan Wahidah. Wahidah suruh Ali teruskan hidup walaupun sudah kehilangan dia dan Asmida. Ali masih ada afiat. Ali perlu tenang dan belajar melepaskan. Ali hanya mampu mengenang kembali kenangan bersama Wahidah, memandang Wahidah melangkah semakin jauh darinya. Nampaknya sudah tiada harapan untuk Wahidah dan Ali bersama semula. Pintu hati Wahidah sudah tertutup untuk lelaki pencurang seperti Ali. Hari pernikahan Farah dan Wazi dilangsungkan. Inilah hari yang paling dinantikan oleh Asmida. Dia hadir di majlis itu memakai pakaian sama tema dengan keluarga Fahim, iaitu ungu. Senyuman Asmida juga sampai ke telinga ketika melihat Fahim masuk. Riak wajahnya jelas menunjukkan masih menyimpan harapan untuk menjadi isteri Fahim semula. Majlis pernikahan Farah dan Wazi berjalan lancar. Selesai sahaja majlis, Asmida mengambil peluang berbual dengan Fahim. Dia sampaikan betapa rindunya dia kepada Fahim. Asmida tidak sempat sampaikan hasratnya mahu kembali pada Fahim. Fahim potong cakap. Fahim berharap Asmida mampu mendapatkan kebahagiaan yang selama ini Asmida harapkan. Fahim terus beredar dari situ dengan senyuman. Wahidah yang dari awal saksikan perbualan Asmida dan Fahim sempat memegang tangan Asmida sebagai bentuk sokongan agar Asmida reda dan menerima kenyataan sebelum beredar bersama Afia. 2 hari kemudian, Wahidah menerima satu kerongsang bersama kad ucapan dari Fahim yang Afia berikan. Fahim berjaya tunaikan impian Wahidah untuk memiliki kerongsang bertatahkan emas berlian. Mereka pun meluangkan masa bersama di situ. Apakah Wahidah dan Fahim memilih hidup bersama selepas dikecewakan pasangan masing-masing? Pertanyaan ini hanya akan terjawab sekiranya disambung dalam telefilm atau musim kedua, memandangkan drama berakhir dengan Asmida dalam gelap, menikam gambar Ali dan Wahidah pada dinding, dan ada seorang lelaki datang membuat Asmida tersenyum. Siapakah sebenarnya lelaki itu, Fahim atau Ali? Apakah sebenarnya yang terjadi kepada Asmida?